Di mana kau tengok sini ada semua line up GTR kat sini. Bukan GTR, ada kereta lain macam FS5, ada Dodge Challenger. Just starting, banyak kita kat sini. JDM banyak. Ni 997. Aku ke start dengan Porsche dulu lah, yang non JDM. Ini 997, generation 997. Lepas tu kita teruskan dengan GTR yang semua dekat sini. GT2 kemas dekat atas tow truck tu, satu sebiji. Kat sini kita ada ini Abang Fahmi punya, dia bawa tadi. Ini mungkin bumper baru R34. Kali ni aku boleh muntah R34 untuk this round. Aku rasa macam kedai GTR ni. Sibuk ni ada geng. Ni pun kereta dia bawa. Kereta dia 3 biji. Dia bawa 3 biji kali ni. Kita ada Gran Turismo, tema Gran Turismo. Kereta ni livery yang lama. R34. Situ ada R32 sebiji. Dia pun sama je. Dua-dua Bloomberg dah keadaan stok dengan sana tu. Kita ada R34 sebiji lagi. Ni bukan biasa blue. Biasa blue color dia macam ni. Kita ada dua color ikonik sini, Millennium Jade. Ini sebenarnya color favorite aku. Color favorite aku untuk GTR. Tak salah. Aku suka ke Camry ke, GT2 ke, 3 ke, 4. Even kalau 5 pun aku suka color ni sebenarnya. Color Millennium Jade ni. Color ni nampak shining Ni aku suka color ni. Mungkin ada masih lagi kumpul kawan-kawan dekat sini. So sebelum tu kita minum dulu. Dalam tu ada kopi. Ada bunga api. Tak nampak. Ada bunga api. Traffic jam. Oh, 997. Depan tu dah start, tak cukup untuk 20 biji kereta. Sekarang ni kita dah sampai dekat the curve. Semua dah mula masuk. Dalam tu penuh je GTR.
Ada T4. Ada T3 yang masuk dalam. Tu minat purple. Tengoklah view ni. Bila lagi masih nak tengok view ada T4 GTR jam macam ni. Aku tahu iaitu dalam tu diecast. Tu pemandangan. Metro Airport ni bukan ada kereta saja. Ada jual merchandise daripada semua company, ada diecast pun ada mainan-mainan. So jadinya bukan nak tengok kereta je, masih boleh shopping. Aku naik atas lah. Lagi tadi keempat ada DC5. Tu tadi kita guna tadi. Jadi kita cuba panjat atas balik. Nanti kita jumpa Mak Fahmi, jumpa kat bawah ni, kat bawah ni kan. Ni Maybach yang kita jumpa tadi kat Tok Gaya. Tuan ni ni tuan dia. Ni kata dia. Back to the future. Tengok tayar dia. Ya ni R35. Tak tahu aku ni R35 paling laju kat Malaysia lah. Ni saya tak, ni bukan gila-gila ni, bukan hak gila ni, tak dewa ni. That's another one. Aku bawa ethanol. Bau dia boleh sakit mata. Bau dia boleh sakit mata kan. Kalau tak berdekat-dekat. Dia tak pakai minyak biasa lah. Dia pakai racing fuel. Hari sebelum Metro Airport semua dah siap parking. Inilah dia yang kita ikut tadi. Semua dah pasang barrier supaya tak ada siapa yang sentuh dulu. Semua dah siap siaga. GTR daripada line X7, W7, V7, line 7 dengan V8 dengan tiang 8. Semua dah siap, dah ready. Semua dah secure. Sambil-sambil tu kita tengok dulu cepat-cepat apa ada. Sementara tak ada orang ni kan, geng. Oh, cantik, kemas Satria Rally Style. Kita sebab oleh kerana banyak sangat kereta kat sini, jadinya aku kena buat cepat-cepat video. Terima kasih lah. Ni semua 34 dah siap. Dah siap ready dah. Hari ni Metro Airport lagi mantap kan. Lagi mantap. Ni ada balut awal. Ini asalnya ada GTR. Ni ada GTR tapi dia tak dapat
bawa sebab JTR dia ada masalah. Jadi bawa dia punya ni. Kita tengok laju-laju. Aku takkan sebut apa yang ada sini, kau tak? Lambat. Astra. Pada siapa yang tak tahu Retro Havoc ialah event kereta yang terbesar, kereta culture, kereta racing yang terbesar dalam Malaysia. Jadinya pelbagai jenis kereta, daripada drift, daripada stock car, daripada tuning car, daripada kereta show car, van, lori, semua ada. Level B2 ni daripada hujung ke hujung sana. Kalau aku dapat naik skuter kat sini, aku dah pergi dapat video korang. Katanya banyak ada sana ada Corvette C7. Dengan pantasnya aku cuba buat rekod sebanyak yang boleh. Kereta Uncle Shah ternyorok belakang tu, hujung-hujung sekali. Kereta Uncle Shah ni Corvette American Supercar mungkin. Corvette C7 V8. Kita ada V8 turbo, V8 twin turbo, 488 GTB, V10 ada Huracan. Kita ada 650S. Ini kereta Mubarak yang baru, dia lama punya. Tu F40 Minica F40. Dia dah terjemak dengan mainan-mainan ni. Dekat sini ialah main stage. Bila masuk entrance dia nampak kereta-kereta Abang Ali Kupar dengan isteri dia. Kat sini semua banyak kereta-kereta bukan daripada sini. Ni je lokal. Itu kereta Top Secret. Dan dekat sini kita ada Chiroku daripada Thailand. Itu Bose Super Sunday, Bob dengan Aziz Super Sunday. Oh, korang kena datang Retro Havoc tahun ni. Korang kena datang. Siapa gila kereta, you have to come here to watch yourself.